Bila kita selalu rasa penat, libido dah turun, badan cepat letih, kita mesti fikir yang testosteron untuk lelaki ni dah menurun. Padahal simptom-simptom ni boleh datang daripada pelbagai perkara, contohnya seperti tidur yang tak cukup, stres, kalori yang terlalu rendah ataupun masalah-masalah seperti thyroid. Banyak testosteron booster ni mengandungi bahan seperti tribulus, tongkat ali, zinc dan magnesium. Tapi adakah semua bahan-bahan ni tak function langsung? Tidak semestinya. Contohnya kalau seseorang tu memang kekurangan vitamin D, dengan kita betulkan deficiency of vitamin D tu, fungsi badan boleh kembali kepada normal. Tapi kalau badan anda ni dah memang cukup semua nutrien, pengambilan testosteron booster ni dan tu memang tak akan menaikkan testosteron anda secara mendadak. Kalau anda rasa yang testosteron anda betul-betul rendah, jangan terus beri suplemen. Buat pemeriksaan dengan doktor, dapatkan blood test untuk tengok how low is low anda punya testosteron. Sebab kalau betul testosteron kita sangat rendah, kita kena cari punca dan bukan terus tutup dengan suplemen macam ni.